sudah keluar dari hotel, check out. Dan sekarang nak pergi ke Bintulu dari Cebu. Hari ini hari pergi Bintulu. 4 jam dari Cebu Central Bus Terminal ke Bintulu. Jom. Tunggu sekarang. Sekarang tunggu kat Grab. Okey, sekarang baru sampai ke Bintulu Terminal Bus. Tengah. Bintulu Station Terminal. Okey, aku nak cari hotel dulu. sebab kat sini tak ada guest house, homestay. Terus backpacker tak ada. Cari hotel dulu. Aku dah sampai di hotel. Di hotel, lepas tu aku nak jalan kaki dulu. Jom. Tapi kat belakang ada yang orang panggil aku. Mungkin suruh makan. Jom. Oh, aku datang kat tower. Tunggu. Lupa namanya. Tapi nampak cantik. Aku dah ambil gambar yang tadi. Sekarang aku sedang pergi pantai. Jom. View cantik kat depan Spring Mall. Oh, okey je. Ini Bintulu Waterfront. Macam waterfront kat Kuching kan. Tapi mood beza. Oh, lama sudah cuba lama sudah cuba durian Busang King. Tapi tak Busang King tak. Memang sudah lama lah. Durian kampung. RM10 satu biji. Durian yang kecil punya, kampung punya. Sedap. Lepas tu aku dah datang kat pasar malam kat Bintulu. Tapi pasar malam ini tak kecil sangat. Besar juga macam pasar malam kat Cebu, Kuching. Ada banyak juga. Pisang. Ada banyak buah-buah. Buahnya banyak. Buah dengan sayur banyak. Tengok dulu. Habis makan semua. Wah, ini sudah malam. Aku nak balik dulu. Tengah rest. Nowadays kan, aku naik bas banyak kali dari Kuching ke Bintulu. Jom rest je. Ciao.